Zaman sekarang ni, kalau orang ada penyakit buah pinggang, dia selalu risau tengok dia punya EGFR. Tahu tak, blood test tu. Jadi kalau doktor kata EGFR you bawah pada 40, you dah mula getar tangan. Bawah 30, 15 semua tu dah rapat kepada dialisis. Jadi kalau kita takut pada dialisis, macam saya ni memang takut sangat. Orang yang dah pernah sakit, yang pernah makan banyak painkiller, memang kena jaga betul-betul. Jadi ada tak jawapan selain daripada buat kidney transplant lah, makan ubat ni lah, semua pun tak betul juga. Zaman sekarang dah ada Kloto, tahu Kloto ni memang tak cukup stok, habis je selalu. Nombor satu, dia sikit, susah nak buat. Nombor dua, dia memang famous zaman sekarang ni untuk membantu CKD, chronic kidney failure. Dengan syarat you jaga diet jugalah dan ikut kata doktor. Tapi ramai orang tengah mencari Kloto. So drop 20 pagi, titisan dalam air biasa, minum je, dia tak ada rasa apa. Malam pun 20 titik, you tengok apa result you lepas sebulan demi sebulan. Masya Allah, ini adalah jawapan untuk orang yang kena kidney problem. Tolong jangan lupa Kloto.